Murat. Menu apa Murat? Menu abang, banyak job. Banyak job. Alhamdulillah rezeki job banyak. Ush, Banyak. ada 4 tray. Ada bawah tu ada lagi 2, ada 3 lagi bawah tu motherboard. Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni ada lagi satu lagi. Tu tengah bikin. Tengah bikin lagi. Mantap. Alhamdulillah. Ni isu apa yang boleh bagi tahu tak satu-satu? Boleh. Okey, yang ini customer ni mengadu dia punya button keyboard dia lah. Ada button tak boleh tekan. Jadi kita suggest dia tukar keyboard baru. Lepas tu bateri dia cepat drain. Tak sampai 30 minit dah habis lah daripada 100. Ni barang dah sampai, tinggal nak tukar. Okey. Ni Yang ni pula hinge dia pecah, encell dia. Tepi ni. Boleh nampak zoom lah. Lepas tu screen dia berline. disebabkan hinge tu pecah. Betul, disebabkan hinge pecah. Faham? Ni lagi 2 ni. Lagi 2 ni tengah tunggu barang. Yang ni hinge juga sebenarnya. Lepas tu dia dah infect ke body tau. Jadi body dia pun dah reput pun dah patah tau. Jadi yang ni tengah tunggu barang. Yang ni tukar palm rest ni sebiji. Lepas tu dengan ni lah hinge dia. Actually hinge dia pun dah patah ni nampak. Kau zoom tu tepi tu. Tu nampak. Tunggu barang lah. Nampak dia punya cover depan ni pun dah patah lah ni. So nak tukar satu set ni semua tengah tunggu barang. Yang ni pula pun sama juga isu dia. Hinge juga pecah. Kita bagi beberapa option lah kat customer. Untuk repair ataupun tukar baru. Selagi kita boleh modify, kita modify. Kalau tak boleh, kita akan suggest lah. Kita akan bagi 2 harga. Macam ni pun dia dah patah dah sebenarnya ni, tepi ni. Jadi customer ni pilih untuk tukar. Sama juga dengan ni. Tapi ni dah kronik lah. Masing-masing hinge pecah Wabak ke apa ni? Wabak. Bulan ni wabak hinge pecah. Tu bawah tu ada 3 tray. Tu motherboard. Tu semua dah confirm lah. Tu tinggal nak buat lah. Tak. Alhamdulillah. Time repair nanti kita buat satu-satu video. InsyaAllah kalau ada keberatan, ada masa lah. Kita pun tengah Alhamdulillah lah. Dah kena cepat siap. Sebab kita dah bagi anggaran hari untuk customer. Untuk korang yang mana ada masalah laptop, PC korang ada isu, phone pun kita buat juga. Ni guys. Tu apa? Tu apa tu man? Ni iPad. Masalah apa tu? Yang ni iPad charging port. Charging port dia terbakar. Nampak guys. Masalah handphone semua kita boleh repair insya-Allah. InsyaAllah. Selagi ada barang kita boleh repair. Betul. Okay guys. Apa-apa Roger? Ada komputer dan telefon. Ciao. Bye bye.